Antara pot sarapan yang menarik dekat Melaka, korang kena cuba, okey? Klasik Kopitiam ni betul-betul dekat tengah bandar Melaka. Suasana dia tenang. Lepas tu memang rasa macam balik dekat zaman dulu-dulu tapi versi yang moden. Menu dia dekat sini semua rare tau, lain daripada yang lain. Contohnya macam air ni, penuh dengan buih. Kalau korang nak chill-chill, boleh order dia punya kopi butter. Untuk makanan pula yang buat Kak Cemil tertarik, dia punya curry chicken noodle. Yang uniknya, curry dia tak letak santan tau, memang rasa pure asli. Lepas tu ada juga cili padi mihun, yang ni buat Kak Cemil rasa nak repeat lagi. Rasa pedas tu memang betul-betul kena dengan tekak Kak Cemil. Ada yang lebih menarik, dia punya white kway teow ni lain daripada yang lain. Korang kalau dah datang dekat sini, macam-macam korang akan try. Nasi lemak ni memang wajib tau bila sarapan pagi. Sambal dia pula memang rasa air tangan orang lama. Yang nak sarapan ringan-ringan, tak nak berat, boleh try dia punya roti bakar. Dekat sini roti bakar dia macam-macam pilihan, korang boleh try. Bila tengok menu semua nampak menarik, so Kak Cemil order lah macam-macam roti. Dan yang ramai orang suka buttermilk bun ni, memang sedap. Menu wajib bila dah datang dekat sini, dia punya telur rebus baru masak ni, barulah ngam. So yang mana datang bercuti dekat Melaka nak cari tempat ni, nama kedai ni Toast House dekat Melaka Raya. Yang tengok video ni jangan lupa save dan mention partner korang, okey? Bye. Assalamualaikum.